Pada hari ini dalam tahun 2003, upacara pecah tanah kampus tetap Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia KUKUM disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Ulu Pauh, Arau Perlis. Kampus ini dibina di kawasan seluas 1,058 ekar yang menempatkan sebanyak 10 buah pusat pengajian, pusat akademik dan 2 buah pusat kecemerlangan. Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang ke-17 ini diwujudkan bagi melahirkan jurutera berkemahiran tinggi untuk memenuhi dan menyokong pelan industri negara selain memberi alternatif kepada pelajar yang cenderung kepada pembelajaran secara praktis. Sebelum pembinaan kampus ini dijalankan dan siap sepenuhnya, KUKUM telah pun mula beroperasi di kampus sementara di Kubang Gajah, Arau Perlis dan menerima seramai lebih kurang 116 orang pelajar sulung bagi sesi akademik 2002-2003 pada 20 Jun 2002. Pada bulan Februari 2007, KUKUM telah dinamakan semula sebagai Universiti Malaysia Perlis UNIMAP.